Presiden UMNO Zahid Hamidi menyifatkan kerjasama dengan DAP berlaku disebabkan susunan Allah dan kematangan berpolitik untuk memastikan kestabilan negara. Bercakap kepada FMT sempena Perhimpunan Agung UMNO 2025, Zahid mengakui di pentas sama 4 tahun lalu, beliau melakukan No Anwar, No DAP yang menunjukkan perseteruan dengan parti itu suatu ketika dahulu. Menjawab dakwaan wujud Allah bagi saja pembela yang kau minta. Kan? Memang kita dapat Allah makbulkan saja. Cuma kesilapan yang kita ambil tu kan kita tanggung di akhirat besok. Kalau kita dah sedar benda tu satu kesilapan yang mana kita sampai bersumpah dengan nama Allah, kita tidak akan buat benda-benda ataupun menyokong orang-orang yang terlibat, tetapi akhirnya kita menyokong. Kalau kita tak insaf, tak tebus balik dosa ni, kita jawab di akhirat besok. Jadi fikir-fikirlah, jangan menggunakan agama seolah-olah apa yang takdir berlaku telah disuruh oleh Allah Ta'ala. Allah memang berkuasa. Dia membenarkan baik yang bukan Islam ke apa ke, kalau ada orang nak kaya ke, nak apa ke, Allah bagi. Tapi kamu jawab di akhirat besok.